Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Freeport Efamosa Outlet Village, pusat fashion, jenama gaya hidup pertama di negara ini akan memulakan projek pembinaannya pada awal 2014 sebagai sebahagian daripada pengembangan ikon pelancongan terkemuka di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata projek terbaharu yang akan dibangunkan di kawasan pusat percutian terkenal Efamosa Resort di Alur Gajah itu antara lain merupakan penambahan kepada pusat beli belah sedia ada di kawasan tumpuan pelancong khususnya di Bandar Hilir. Efamosa Resort started operation in 1992, if I'm not mistaken. Since then, it has maintained dominant market position, attracting more than 3 million visitors from both local and foreign tourists every year. With its establishment and highly successful leisure destination, I believe it has big potential to become the famous international Freeport shopping outlet village in Southeast Asia, Asia and Europe. Idris yakin kewujudan outlet tersebut kelak akan meningkatkan jumlah pelancong dalam dan luar negara ke negeri ini sekaligus mengekalkan tagline Melaka sebagai destinasi pelancongan terkenal dunia. Idris berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pelancaran pembinaan pusat membeli belah mega tersebut di Hotel Casa de Rio. Berita selanjutnya. Zoo Melaka terus menjadi penyumbang nilai besar kepada industri pelancongan negeri di samping terus mengekalkan alam semula jadi di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun mensasarkan 1 juta pelancong akan berkunjung ke Zoo Melaka dan naik safari sehingga hujung tahun ini, sekaligus mampu meletakkannya setaraf dengan beberapa zoo lain di seluruh dunia. Menjadikan zoo dan naik safari Melaka ini sebagai satu lagi produk pelancongan yang saya kira menyumbang nilai yang cukup besar kepada industri pelancongan di negeri ini. Kita tahu bahawa Melaka tidak ada sebarang sumber alam semula jadi yang boleh kita ketengahkan atau banggakan. Jadi kita ada beberapa kumpulan sumber manusia seperti kumpulan KKW ni, Azman dan rakan-rakan, yang boleh menjadikan zoo Melaka ini sebagai zoo yang terbaik setanding dengan zoo-zoo lain di dunia termasuk di Singapura. Idris menegaskan zoo sebahagian daripada ekosistem masyarakat yang perlu dijaga dalam keadaan baik dan berkualiti tinggi bagi memenuhi cita rasa serta kehendak manusia.